selanjutnya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi lagi ditinggikan. Pastilah Islam itu mesti kena buat dengan betul supaya Islam itu, kepahaman akidah Islam itu tidak terpotong. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sehingga sekecil-kecil syirik pun dipertikaikan. Itu dimaksudkan tinggi. Bukan tinggi macam tinggi pokok nyok, bukan tinggi macam tinggi dalam langit dan bulan dan matahari. Tinggi juga, tapi tinggi di sini membawa kepahaman yang tinggi. Kepahaman yang tinggi. Macam tu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau dalil Quran pula, dia kata macam ni. Am hasibtum lan tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu buat satu sangkaan, menyangka mudah-mudah, buat satu jangkaan mudah-mudah saja kamu sampai pada matlamat sebagainya? Orang larian sokan lah, atlet sokan. Nawati minta lari pasti sampai. Beberapa kesusahan dan kepayahan. Seseorang tu nak sampai lari pecut negara, lari pecut. Larian sokan, atlet sokan. Latih berapa lama buat latihan. Nak dapat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor penghabisan tu pun kau tak ada stamina, tak boleh lari. Mesti ada latihan yang cukup dapat mampu berlari. Begitulah pengertiannya. Al-Hasib itu beberapa kesusahan dan kepayahan. Apakah kamu menyangka dengan begitu mudah, dengan senang kamu sampai pada matlamatnya masuk syurga, menuju kepada Allah Ta'ala, menjadi jiwa yang tenang? Tak semudah itu. Kamu belum lagi diuji seperti orang terdahulu. Apakah orang terdahulu itu? 25 rasul. Mereka ni diuji dengan apa? Kemiskinan, kelaparan, kesengsaraan, kemelaratan hidup, goncang jiwa, saling bertanyaan di antara mereka. Bilakah kita ni akan sampai? Bilakah kita ni akan percaya? Bilakah? Bila? Sehinggalah Allah Ta'ala kata, pertolongan kamu amatlah dekat. Pengertian dekat tu bagaimana? Pertolongan Allah itu amatlah dekat. Katakan kepada mereka itu, sesungguhnya pertolongan itu amatlah dekat. Bagaimana nak faham? Kalimah tauhid inilah amat dekat. Kalimah tauhid inilah amat dekat pertolongannya. Tetapi nak melaksanainya amatlah susah. Bukan susah seperti nak buat lokek, orik, buat awal darat, nak buat cengkerawang rumah, bukan susah macam itu. Susah di sini kerana kamu ditentang oleh hawa nafsu kamu sendiri. Musuh kamu adalah kamu. Nafsu kamu tak mampu buat. Nak buat, diikuti, nak pergi buat. Tak mampu nak buat. Ditentang oleh hawa nafsu kamu. Musuh kamu adalah kamu sendiri. Yang ini yang menjadikan beban, jadikan susah setiap individu nak melaksanakan ilmu tauhid sebagaimana kata sebuah hadis Nabi dan rawinya riwayatnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu, ya bani Abdul Muttalib, inni wallahu ma a'lam syabban ja'a qawmahu bi afdala mimma ji'tukum bi kalimataini khafifataini 'ala al-lisan wa thaqilataini fil mizani syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai kaumku, wah Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku amat tahu di kalangan kamu semua. Aku tahu semua projek kamu menternak kambing, biri-biri, menternak unta, buat pertanian untuk memajukan penghidupan kurma, kebun-kebun kurma, perdagangan, perniagaan dan jual dan beli. Wah, mak tahu ini lah projek-projek kamu yang ada. Ada lagi satu yang kamu belum buat, yang kamu tak tahu buat. Yang ni semua kamu tak tahu buat. Itulah maksudnya aku amat tahu di kalangan kamu. Perjuangan-perjuangan kamu.
Sungguh amat berjuang sungguh tentang penghidupan dunia. Kamu amat mahir, amat bijak, amat pandai. Satu kawan lagi kamu tak tahu, iaitu ucapan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Amat senang sebut dua bibir kamu, amatlah berat nak mengikuti, mengamal dengannya. Wafi fatayni ala lisan wa saqilatayni fil mizan. Amat berat nak buat dari segi pertimbangan mizan. Apa itu mizan? Dah ditimbang dengan akal. Telah timbang dengan akal dan fikir, nak melaksanakan dengan anggota badan, nak membuatkan, nak melaksanakan ilmu tauhid itu. Yang menentang kamu siapa? Kamu juga. Nafsu kamu, musuh kamu adalah nafsu kamu. Tak mampu nak buat. Apa tak mampu nak buat di sini? Tak mampu nak buat sindik, tak mampu nak buat amanah, tak mampu nak buat tabligh, tak mampu nak buat qatalah, lain-lain hal lagi. Amat jatuh, amat meleset. Tentang hal-hal ini amatlah teruk manusia nak memperilakukan. Sindik, dia jadi pembohong. Amanah, dia jadi pecah amanah, tak pegang amanah. Tabligh dia tak ambil, dia tak mempelajari ilmu Quran tu untuk menterjemahkan, untuk menasihatkan diri dia sendiri. Qatalah tidak menjadi orang yang bijak, menuntut ilmu bijak dan memahami ilmu tauhid. Dia jahil dari segi ilmu tauhid. Begitu jugalah melaksanakan ilmu tauhid daripada peringkat awal, daripada huruf alif itu, ana. Hendaklah setiap individu, ana tu aku. Aku naik saksi, aku mengambil saksi, aku sedang menyaksi. Apakah setiap individu sedang menyaksi apa? Adakah dia menyaksi rumah dia? Dia menyaksi kereta dia? Atau dia menyaksi satu benda kewangan dia? Mati tidak tepat. Yang tepatnya, dia kena menyaksi yang mana orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah ini, pasti dia kena menyaksi yang mana dia sedang mentiadakan Tuhan. Apakah dia maksud dengan Tuhan di sini? Apa dia maksud dengan orang-orang yang melaksanakan syahadah ni, dan memahami syahadah? Nak faham macam mana sedang menyaksi mentiadakan Tuhan? Tuhan yang macam mana? Sebab itu bunyi ayat itu, la ilaha, tiada Tuhan. Berbunyi tiada Tuhan. Berarti Tuhan itu bukan Allah. Sebab itulah disuruh mentiadakan Tuhan. Kerana Tuhan ini jadi satu penyembahan kepada kamu. Adab Allah kamu kepada Tuhan. Allah Ta'ala suruh ummah kumpulan Allah tu kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Maknanya kena mentiadakan Tuhan. Apakah unsur-unsur izm Tuhan itu dimaksud kepada apa? Macam itu anda kena, seperti mana yang saya bahas sekarang ni. Anda kena mengambil atau kena naik saksi